Assalamualaikum, ni Hanis untuk Mudah Mocha 110. Ada berapa konektor yang perlu disambung. Ada satu, itu yang ni kes pasang, tu satu lagi. Total kalau ikutkan ada 4 lah. Yang pertama sekali, untuk konektor atau soket 3 pin ni, boleh rujuk pada gambar ni. Itu yang soket asal 3 pin yang ada wayar hijau, hitam dengan warna kelabu. Cabutkan di antara dua tu, kemudian sambungkan dengan soket 3 pin ni. Seterusnya, yang ada soket 3 pin male tapi 2 wayar je lah. Yang ni pula untuk disambungkan pada soket daripada Swiss. Soket pada Swiss. Yang seterusnya, soket 3 pin tapi 2 wayar female. Yang ni untuk disambungkan dengan soket daripada spotlight. Contoh soket pada spotlight macam ni. Soket pada spotlight ni male. Yang daripada harness ni female. Sambungkan. Dan last sekali, ni untuk terminal negatif. Rujuk pada gambar. Yang tu gunakan spana saiz 10. Buka, kemudian selitkan terminal ni kat situ untuk penyambungan negatif. Macam tu saja.